Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita bersiaran lah lagi. Lama dah tak bersiaran ni, dah beberapa minggu dah. Hari ini kita bersiaran lagi di pot yang baru lah, yang ada ikan tanda, ikan kebai pipi. So, kami dah set up lah tu. So, saat lagi sikit dah mancing lah. Dia dah start mancing. So, hari ni tengoklah, hari ni kalau ada rezeki, alhamdulillah. Pada sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat gembira ya. Okay. Alright, so kita akan terus memancing tanpa melengah. Masa sekarang ni air tengah pasang. Lebih kurang dalam pukul 12 lah. Air tengah pasang. So kita tunggulah, kalau ada rezeki kita tengok apa ikan yang kita dapat. Okey, jom lanjut. Yang kena. Oh, dua-dua sekali tarik apa? Tak apa, tarik satu dulu. Oh, ikan apa tu? Tebai pipi. Lanjut. Kita tengok. Kita akan datang dekat situ. Alright. Tunjuk. Oh, tebai pipi. Tengok. Oh, mantap tebai pipi. Alright. Tu dia. Okey, lanjut. Yang kena tu. Oh. Serak lagi tu. Ikan ya. Oh, ikan duri. Ikan duri. Kita lepaskan balik lah. Okey, lanjut. Apa yang kena? Tengok apa yang kena. Serit ya. Musim ikan. Ikan apa? Oh, baiduri. Nak baiduri, kita lepaskan balik lah. Okey, lanjut. Tengok apa yang kena. Dua juga kot. Dah lucut. Ada kena. Dah lucut. Ada. Gerut-gerut. Anak. Tak ada bukan anak. Besar juga. Ya. Gerut-gerut. Boleh lah. Okey. Apa? Lucut. Gerut. Okey. Okey lah. Lanjut. Dia mula serak ya. Kenapa tu tahu? Tu. Beli. Yo, dia bawa ke lain. Hoi, padu dulu. Terbaik pipi lagi. Mantap. Mana sini terbaik pipi lagi. 4 jari. Tunjuk sini. Tu dia. Kita punya pula. Langsung. Okey, lanjut. Apa yang kena? Kecil kot. Tak melawar tu. Kita tengoklah. Ikan apa, kita tak tahu. Musing. Anak gerut-gerut. Kita lepaskan balik. Okey. Lepas balik kecil. Apa yang kena? Tu dia. Apa yang kena? Dua biji kot. Macam straight tak dengar lewa pun. Tak ya. Okey, duri. Okey, lanjut. Nah.
gerut. Nanti kita lepas. Apa yang kena? Naik atas. Musin. Ikan apa ni? Ketang. Ketang. Alhamdulillah. Okey. Ketang sako. Padu juga. Okey. Lanjut. Apa yang kena? Mana ikan? Anak semilang. Anak semilang kita lepas layak. Kecil sangat. Ya. Kecil benar. Ke? Lepas. Kecil sangat tu. Terlalu kecil. Tak boleh nak makan. Ada lah tu. Okey. Kita lepas kau boleh lah. Jaga elok. Kita tengok apa yang kena. Yes. Allah lucu lah ke? Tengok. Ada. Tengok apa yang kena. Melayang. Alhamdulillah. Nampak daripada dalam air. Alhamdulillah. Tu dia. Tanda. Okey, lanjut. Lucu. Okey, sahabat. So, kita tamatkanlah aktiviti kita hari ni. Ya, air pun dah naik. Pasang naik dah. Ikan pun dah tak mau makan. So, kita balik lah. Okey dah. Alhamdulillah jugalah sahabat pada hari ni. Ada juga hasilnya. Tapi tak banyak. Tanda ada seekor, tempat pipi 2 ekor, gerut-gerut dan juga ikan ketang lah. Ya ada 9 tadi tapi kecil sangat. Kita buang balik lah. Yang lain tu ikan duri, betul anak gerut. So, apa pun alhamdulillah lah hari ni ada hasilnya. Boleh kita buat lauk sang. Okey. Okey sahabat. Pada sahabat-sahabat yang baru hadir, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang. Saya ucapkan selamat datang dan juga semoga sahabat-sahabat semua terhibur menonton video saya kali ini. Okey, so apa-apa pun jangan lupa bantu saya dalam subscribe, like dan share, serta beri komen. So kepada sahabat-sahabat yang telah pun membantu saya dan mendukung saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabat-sahabat semua di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan usia. So gembira bersama keluarga. Okey, so kita tak boleh buat lama sangat, kita nak balik. So kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. So lepas ini kita tunjuk hasilnya. Okey sahabat, inilah hasilnya hari ini. Alhamdulillah adalah 5 ekor. Okey. So inilah rezekinya hari ini. Lebih kurang dalam berapa jam ni? Pukul sampai pukul 2.30 lebih kurang lah. Lama. So alhamdulillah lah rezeki. Okey, kita jumpa lagi. So semoga sahabat semua terhibur. Assalamualaikum.